Hai semua, jom kita mulakan sesi penerangan sejarah kita hari ini. Kita nak bedah siasat macam mana empayar purba yang hebat-hebat ni sebenarnya dibina dari kosong. Memang menakjubkan bila kita tengok balik asas ketamadunan kita. Okey, jom kita selami topik ni sama-sama. Tapi sebelum tu, saya nak tanya sikit. Korang tahu tak yang kerajaan Melayu awal ni sebenarnya dah wujud seawal abad pertama lagi? Ya, abad pertama. Bayangkanlah betapa tuanya sejarah yang kita warisi ni. Cuba kongsikan dekat ruangan komen. Korang memang dah tahu fakta ni atau baru je dengar hari ni? Okey, untuk silibus kita kali ni, ada 4 fokus utama. Kita akan tengok asal-usul kerajaan Melayu, rahsia di sebalik lokasi pesisir pantai, kuasa diplomasi antarabangsa mereka, dan akhir sekali, pusat ekonomi yang berdaya saing. Kita mulakan dengan bahagian pertama, asal-usul kerajaan Melayu dan asasnya pada abad pertama. Bila kita sembang pasal sejarah, kita mesti perlukan bukti fizikal kan? Takkan nak sembang kosong je. Monumen macam Candi Bukit Batu Pahat di Lembah Bujang dan Candi Ponaga ni lah buktinya. Benda-benda ni ibarat resit fizikal yang tak boleh disangkal lagi. Ia mengesahkan yang empayar-empayar ni betul-betul wujud dan bukannya mitos semata-mata. Kalau kita tengok garis masa dia, dari abad pertama sampai abad ke-6, perintis awal macam Funan, Champa, Kedah Tua, Cihtu dan Gangganagara dah mula letakkan batu asas. Lepas tu, masuk je abad ke-7 sampai ke-15, muncul pula empayar-empayar gergasi macam Sriwijaya, Mataram, Santubong, Majapahit dan Bruas. Evolusi kuasa mereka ni memang sangat luar biasa. Seterusnya, bahagian kedua, rahsia lokasi pesisir pantai. Pernah terfikir tak kenapa pesisir pantai ni penting sangat? Ia bukan setakat tempat percutian yang cantik tau. Pelabuhan pesisir pantai ni ibarat pusat beli-belah mega zaman purba. Lokasi ni sangat strategik dan jadi nadi komunikasi serta hub perdagangan antarabangsa. Senang cerita, tanpa kawalan pesisiran pantai, empayar takkan wujud. Cuba perhatikan betul-betul macam mana setiap kerajaan ni posisikan diri mereka. Kedah Tua bertapak dekat Sungai Mas, Cihtu pilih kawasan strategik di Tanah Merah, Santubong dekat Sungai Sarawak dan Sriwijaya pula gah di lembah Sungai Musi. Nampak tak polanya? Semuanya berdekatan ari sebab sungai dan laut ni adalah lebuh raya utama zaman tu. Sekarang kita masuk bahagian ketiga. Kuasa diplomasi antarabangsa dan macam mana mereka mengemudi kuasa besar global purba. Okey kelas, saya ada satu kuis pantas. Zaman tu, agak-agak siapa dua kuasa besar purba yang jadi sekutu rapat kerajaan Melayu awal ni? Cuba teka dekat komen sekarang sebelum saya bagi jawapan. Dah sedia? Jawapannya, China dan India. Kalau korang teka betul, memang terbaik. Untuk kekal bertahan dan makmur, berkawan baik dengan dua tamadun raksasa ni adalah strategi kelangsungan hidup yang paling bijak. Nak maju, kena pandai cari sekutu yang kuat, betul tak? Dan taktik diplomasi mereka ni memang sangat licik, bersandarkan 3 tiang utama. Dari segi politik, mereka nak pengiktirafan dan jaminan keselamatan. Dari segi ekonomi pula, nak pastikan kelancaran perdagangan rempah, biji timah dan emas. Tapi yang paling genius adalah elemen sosial. Mereka cipta keamanan jangka panjang melalui perkahwinan dan persahabatan. Kiranya, perkahwinan campur ni macam perjanjian damai zaman purba yang mustahil untuk dipatahkan. Akhir sekali, bahagian keempat. Pusat ekonomi berdaya saing dan keusahawanan ekonomi purba. Macam mana empayar ni boleh jadi kaya raya? Ada 4 jentera utama. Pertama, pertanian. Mereka manfaatkan tanah subur untuk tanam ruji macam padi dan rempah. Kedua, perdagangan. Pelabuhan mereka jadi hub transit antarabangsa untuk lada hitam dan cengkeh. Ketiga, hasil alam. Mereka kumpul khazanah eksklusif macam gaharu dari hutan tebal dan mutiara dari dasar laut. Keempat, perlombongan dan pembuatan. Mereka lombong biji timah dan emas, lepas tu buat perhiasan bernilai tinggi. Memang satu sistem ekonomi yang sangat menyeluruh. Sebagai penutup sesi penerangan kita hari ini, saya nak tinggalkan satu persoalan untuk korang fikirkan. Berdasarkan semua strategi, dari segi lokasi, diplomasi dan eksploitasi sumber alam tadi, kerajaan awal mana yang korang rasa ada plan pembinaan empayar yang paling sempurna? Adakah Sriwijaya? Atau mungkin Kedah Tua? Kongsikan pendapat dan hujah korang dekat ruangan komen dan jom kita bincangkan. Terus kekal ingin tahu dan kita jumpa dalam sesi penerangan yang seterusnya.